kabur boleh. Macam biasa bunyo dulu. Ni satu slide kambing. Oh, berapa ringgit habis kambing? Kalau kambing dengan nasi kabur 17 ya. Oh, kena lemak batu. Lemak saja berapa ya? Lemak saja 8 ya. Lemak saya 8 ya. Nasi lemak biasa RM1 bang? Nasi lemak biasa kalau untuk event macam ni RM5. So kalau tambah ayam macam ni dia jadi 17. Okey, Nak baik. lauk kita ambil lauk sotong add-on ni RM6. Sotong saja. Paru pun RM6. Oh, berapa ringgit bang? Sekarang sama RM6. RM6 saja. Sikit je Sempoi. Set. Gila babi punya. Kau. Ini dah bukan nasi lemak ni, nasi kandar. Nasi kandar. Betul. Untuk juicy beef add-on mozzarella yang ni RM15. Kita ada sos garlic homemade. Memang kita bagi free lah. Dia sos ni homemade. Memang kita buat sendiri. So takkan jumpa kat mana-mana. So total RM5 siap sos. Betul. Soto Madura yang viral tu. So dalam dia ada toge semua lah. Dah akan letak sup. Korang nak tahu tak ni sup apa? Ni sup ayam guys. Oh, baik. So satu tu boleh makan 1-2 orang lah. Yes. Kita boleh makan untuk 2 orang. Boleh sponsor. Baik. Berapa ringgit ni? Yang ni RM15 saja. Ini banana pudding. Dia punya ni kita letak biskut telur. Oh. Lepas tu kita letak whipping cream. Whipping cream. Lepas tu pisang. Dan juga kita letak Banana pudding ya betul. Lepas tu kita letak atas dia tu tabur tu kita letak biskof lah. Coklat. Nak sedap balik masuk ke ais lah. Betul. RM1 ni? Ya. Ini RM12 sahaja. Velvet, ini pandan. Ini biasa susu. So 3 RM5. Ini coklat. Lepas tu ni Oreo. Ni lambat habis ni. Lambat habis tak? Ya lambat habis. Lambat memang habis. Akak daripada mana kak? Akak di sini Kajang. Kajang. Baik. Ini paling jauh akak begini. Baik. RM3, RM5, RM3 saja. Semua sama. Okey, so event ni dia berlangsung daripada hari ni sampai hari Ahad, daripada 11 pagi sampai 12 tengah malam. Okey, untuk ruang makan korang boleh pergi kat tepi taman mainan ni dan juga ada di depan stage. Jadi 2 pasangan tu. Okey, untuk toilet boleh masuk dalam Mion.